Kita semua suka minum air kelapa kerana rasanya yang sangat sedap dan ia penuh dengan elektrolit, vitamin dan mineral. Tetapi, pernahkah anda terfikir bagaimana air masuk ke dalam kelapa yang terletak 100 kaki di atas tanah? Pada mulanya, akan menyerap air dari tanah melalui proses yang dipanggil osmosis. Setelah air diserap oleh akar, ia kemudiannya mengalir melalui batang pokok melalui sistem saluran yang dikenali sebagai xilem. Proses ini membolehkan air mencapai semua bahagian pokok dan sesetengahnya akan masuk ke dalam kelapa yang dipanggil sebagai endosperma. Endosperma adalah cecair yang jernih dan manis yang terdapat dalam kelapa muda. Endosperma ini berfungsi sebagai sumber makanan bagi embrio kelapa yang sedang berkembang. Endosperma ini mengandungi semua nutrien untuk pertumbuhan kelapa dan dalam jangka masa itu, sebahagian daripadanya bertukar menjadi tisu krim yang kemudiannya mengeras. Endosperma yang tinggal akan berubah menjadi air kelapa. Siapa yang suka air kelapa? Komen di bawah.